Kan? Apa beza dia? Form 1 Chapter 10 Perimeter dan Luas. Form 4 Admaths Chapter 9 Solution of Triangle. Kita ada dua formula dekat sini. Kalau dekat perimeter dan luas kita guna 1/2 times base times height. Tapi dalam Solution of Triangle Form 4 kita gunakan 1/2 AB sin C. Jom kita guna pada segitiga yang sama. Kita tengok ada ke bezanya. Okey, sekarang ni base dia 8, height dia 6. Base dia 8, height dia 6. Height dia 6. Selesaikan abang kakak sekalian. 6 darab 8 48 bahagi 2, awak akan dapat 24 cm kuasa 2. Kalau dekat segitiga ni macam mana pula? Okey, AB ni adalah sisi Bila sin C yang ini wajib jadi sudut. Dan sudut ni mesti dekat celah-celah antara dua sisi. Which is 90 lah kat sini kan. Yes, sini 90. Yang ini A dengan B terbalik tak apa. So awak akan dapat 6, awak akan dapat 8. Which is kita akan dapat 1/2 didarabkan dengan 6. Didarabkan dengan 8. Sin 90. Halo. Kalau kita tekan kalkulator, sin 90 ni dapat 1. 6 darab 8 bahagi 2 dapat 24 darab 1. Dapat juga jawapannya 24 cm kuasa 2. Kan sama tu? Habis apa beza dia? Bezanya solution of triangle punya area kita boleh guna untuk semua jenis segitiga. Tapi yang ini kita hanya boleh guna untuk segitiga bersudut tegak. Settle.